Aku pindah rumah baru, so rumah ni kosong sikit lah. Aku plan dekat sini macam nak letak meja tau, sebab kosong kan. So aku pun belilah side table ni online. Nampak? Cantik kan? So tunggu apa lagi? Jom kita unboxing. Dia punya kotak ni nampak nipis je, tapi bila aku buka kotak tu, banyak juga barang dia. Macam-macam saiz papan ada kat situ. And dia punya tool semua dia dah sediakan sekali tau. So korang dah tak perlu nak risau. Dia punya screw ni pun ada banyak jenis tau, tapi tak perlu risau sebab dia dah organize dah. So tak adalah tercampur dia punya screw tu semua. Untuk dia punya manual book pun dia jelas kat sini tau. So senang untuk korang nak faham. Kau nampak tu, dia siap ada label tau, A, B, C setiap papan tu. So macam aku akan susun dulu papan tu. So senang masa aku nak pasang nanti, aku dah tahu dah mana satu papan A, mana satu papan B, and senang kita nak pilih. Nak pasang benda ni kejap je tau. Aku buat seorang je, dalam berapa minit je dah settle pasang. Untuk dia punya laci ni, korang just slide je macam laci biasalah. Lepas tu korang kena screw dia punya tempat pemegang ni. So side table ni dia ada 3 laci and 2 drawer. Not bad lah, boleh tahan besar, boleh lah simpan barang-barang apa yang aku nak simpan kan. So macam mana? Kalau korang nak, aku dah sediakan link dekat aku punya bio. Korang just tekan je dekat situ.